Okey, seterusnya untuk pengujian, kita cuba masuk admin 123, kita tukar password tambah guru. Contoh dah. Okey, kita log masuk admin. Kemudian admin 123. Log masuk. Okey, kita log masuk untuk kita nak edit lah. Contohnya kita nak edit no time. Okey, contohnya kita nak edit pengguna. Tadi kita punya ID admin 123. Saya nak tukar. Contohnya saya tak nak admin. Saya nak buat ABC sahaja. Password pun ABC. Nama pentadbir sistem ni saya nak tukar kepada MD Sarik Said. Contoh lah. Okey, admin masih admin dan kita simpan. Okey, lain kali bila kita log masuk, nama penuh dah bertukarlah kepada MD Sarik Said. Okey, kemudian nak tambah pengguna ataupun nak upload, bolehlah upload pengguna guru-guru ataupun nak tambah secara manual. Okey, itu untuk tambah pengguna. Okey, kita masuk di bahagian utama, kita nak ubah image, nak masukkan nama dan sebagainya. Nak tukar portal dan sebagainya dah. Kita pergi bahagian kemas kini. Okey, ini kita boleh tukar nama, contohnya laman SMK Salo. Kalau kita nak buat panitia matematik ke, nak buat laman pengurusan pengetua pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni nama pentadbir lah. Contohnya Ahmad, contohnya Azian Humaira. Okey, pengetua jawatannya. Okey, ini nak tukar kepada alamat kat atas ni ya. Alamat boleh ataupun slogan ucapan pengetua. Okey, yang ni contohnya tadi taklimat dan sebagainya. Kita tak nak taklimat. Kita nak contohnya pengurusan. Okey, kita nak lain, tab lain, koma, kurikulum. Koma, kemudian kita nak lagi hem, kurikulum. Okey, contohnya kita nak apa lagi? PIBKS, kemudian lain-lain. Contoh Okey, ni untuk buku pelawat. Kalau tak nak, boleh matikan. Kalau nak, aktifkan. Okey, seterusnya kita masukkan logo sekolah. Klik. Okey, kita cari logo sekolah. Contohlah. Okey, dah jumpa logo sekolah. Klik. Kemudian, header kat atas ni. Ni header kat atas. Okey, kita klik untuk kita cari header kita lah. Contoh saya nak header yang ni. Okey, kemudian gambar pentadbir. Gambar pentadbir di bahagian ni. Contohnya ni gambar pentadbir. Okey, klik, kita cari gambar pentadbir. Contoh, tak ada sini. Okey, contohlah. Okey, ni barisan pentadbir lah, nak masukkan PKP, PKHAM, PK Code, ketua bidang dan sebagainya. Pasukan pula nak masukkan guru-guru. Boleh tambah, boleh masukkan nama, jawatan dan pilih gambar. Statistik untuk warga sekolah. Dah siap semua, kita akan simpan tetapan. Okey, tu untuk step yang pertama, admin lah. Admin nak tukar di bahagian utama ni, nak masukkan image, nak masukkan ucapan. Lupa nak masukkan ucapan. Saya copy yang ni ya. Saya copy yang ni dulu. Saya nak masukkan ucapan. Kat sini, kemas kini, kita dah tukar. Kemas kini, masukkan ucapan. Paste dan simpan. Okey, kalau kita lihat ni, dia dah berjaya. Proses dah selesai. Lah, yang ni. Yang ni belum lagi. Tadi dalam proses. Okey. Dia akan bertukar apabila selesai proses disimpan di belakang lah. Okey, kalau kita lihat laman SMK Salo dah, ucapan, kita dah tukar pengurusan, kurikulum, HAM,
PIBKS lain-lain. Dah siap lah tu. Okey, tadi saya lupa nak tunjuk. Dia patah balik ni, dia tak simpan urus pengguna. Dah simpan urus pengguna. Bila kita buat contohnya takwim dan sebagainya. Okey, lepas ni lah saya tunjuk macam mana guru-guru nak tambah data-data di semua tempat ni lah. Okey, kita tambah dulu untuk cikgu. A, namanya Abdullah. Kemudian password A. Peranan guru dan kita simpan. Kalau kita lihat ni, pelawat masih belum bertukar. Macam mana kita nak tukar pelawat ni? Dia bila kita reload kat atas ni, nanti dia akan auto count semula jumlah pelawat di sekolah kita. Tu je. Ni untuk kita nak tarik data. Tarik jumlah pelawat. Dan data-data ni kita boleh pangkah lah. Ni dah siap semua ni. Semua data akan dihantar. Okey, jumlah pelawat kita sekarang ni 1. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak tambah menu pula. Contohnya ada lagi kita nak tambah menu. Kemudian ada sub menu. Contohnya pelaporan program, pelaporan kejayaan, pelaporan PLC. Kita boleh tambah menu, sub menu. Okey, kita jumpa lepas ni untuk panduan admin nak tambah menu dan sub menu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.